mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, diiringi tetamu-tetamu kenamaan. Kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Hadirin dipohon untuk bersedia bagi menyanyikan lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Untuk makluman hadirin, peparisan pada hari ini diketuai oleh DSP Hadian Keria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Armizan bin Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas. Yang Berhormat Datuk Uga Anak Kumbong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas. Yang berbahagia Datuk Khairul Syahril bin Idrus, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Abdul Halim bin Hamzah, Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan dan Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri, mewakili Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri. Pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2023. Hadirin yang dihormati, alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada majlis petang ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Rashidi bin Saleh. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, pada majlis pada hari ini
Kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Dengan izin-Mu dapat kami berhimpun di Majlis Pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2023 anjuran Agensi Pengurusan Bencana Negara. Ya Ghafaw ya Rahim, kami berhimpun pada ketika ini dengan hasrat dan doa, jadikanlah kami semua agensi yang berhimpun pada hari ini sebagai agensi yang mantap berwibawa, dibarisi pegawai dan anggota serta sekalian warga yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, tidak hanya mementingkan diri dan keluarga, tetapi mengutamakan kepentingan agensi demi agama, pertiwi dan negara. Semoga dengan izin-Mu jua ya Allah, terbentuklah sebuah gabungan pasukan yang mampu mengekalkan keamanan, keharmonian negara serta tercapailah visi dan misi sekaligus merealisasikan gagasan Malaysia Madani yang diciptakan. Ya Fattahu ya Alim, kami pohonkan jua keselamatan, kesejahteraan negara yang kami kasihi. Moga rakyatnya sejahtera sentosa, maju jaya di bawah pemerintahan pemimpin-pemimpin kami, dan sempurnakanlah semua pekerjaan kami dengan segala kebaikan. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah lagi maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa dan kerosakan yang telah kami lakukan. Ya Allah ya Wali, hindarilah kami dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang boleh menjadi asbab kemurkaan-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Munzilal Barakat, jadikanlah majlis kami ini satu majlis yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rashidi bin Salih atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, objektif Majlis Perasmian Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2023 ini diadakan bertujuan meningkatkan tahap kesedaran dan kesiapsiagaan pelbagai pihak terhadap bencana, khususnya bagi menghadapi musim tengkujuh atau monsun timur laut. Dengan tema Malaysia Madani Siaga Bencana, konheren dengan konsep kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan yang dibawa oleh kerajaan di semua peringkat sebagai sebuah perpaduan yang sentiasa bersiap siaga terhadap bencana. Dan tema ini juga selari dengan tema di peringkat antarabangsa iaitu Fighting Inequality for Future Resilient dalam memastikan tiada keciciran dalam golongan rentan. Dan untuk makluman hadirin sekalian, anda juga boleh saksikan program pada petang ini secara dalam talian menerusi laman Facebook rasmi NADMA. Hadirin yang dihormati, padi muda jangan dilurut, nobat dipalu kayu berangan. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saudara dan saudari pengacara majlis, sahabat saya yang berhormat Datuk Armizan Ali, Menteri di JPM, yang berhormat Datuk Wilson Ungkah Anak Kumbung, Timbalan Menteri, Datuk Hairul Syahril Idrus, Ketua Pengarah NADMA, Datuk Halil Hamzah, Timbalan Ketua Setiausaha JPM yang mewakili Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM, rakan-rakan saya pegawai-pegawai kanan kerajaan yang berada di belah kanan dan belah kiri, kita berikan penghargaan atas keberadaan mereka.
rakan-rakan media, pegawai-pegawai dan kaki tangan NADMA, saya ingin memberikan penghargaan khususnya kepada 8 pasukan yang berada di hadapan petas. Kita berikan penghargaan kepada mereka semua ni. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya merasakan bahawa keberadaan kita pada petang ini sangat luar biasa. Kerana pada tahun 2016, apabila saya menjadi pengurusi bencana negara peringkat pusat, ketika itu saya melancarkan bulan kesiapsiagaan ini di Kemaman Terengganu. Kini 77 tahun kemudian saya berada di NADMA ini. Dan saya sangat-sangat teruja di atas keberadaan pasukan kita ini, di atas kegemilangan, kecemerlangan dan kesiapsiagaan NADMA sendiri sebagai agensi utama di dalam menangani permasalahan bencana. Kita berikan penghargaan kepada NADMA, khususnya kepada Ketua Pengarah dan pegawai kanan NADMA. Saudara-saudari, nama NADMA ini saya yang mencipta. Apabila dulu Majlis Keselamatan Negara mempunyai jawatan kuasa bencana negara. Dan ketika itu sebagai pengurusi kepada jawatan kuasa bencana ini, saya menyarankan agar sebuah agensi pusat ditubuhkan. Maka kertas telah diangkat ke Kabinet dan saya menyarankan dengan menteri ketika itu untuk jawatan kuasa itu menjadi NADMA hingga sekarang. Oleh kerana NADMA ini terlalu dekat di jiwa saya dan tentunya dekat dengan jiwa Menteri Datuk Armizan dan Timbalan Menteri, mari kita bersama-sama untuk melakukan 4 perkara. Apa yang dipanggil sebagai 4Cs, 4C. Apa dia? Satu ialah komitmen. Kedua ialah collaboration. Ketiga, coordination. Dan keempat, communication. 4 perkara ini amat penting di dalam keadaan dan situasi di suatu tempat yang mengalami bencana. 4 elemen ini cukup penting bagi kita menggerakkan semua agensi, termasuk agensi penguatkuasa dan agensi untuk pelaksanaan kepada menangani permasalahan bencana ini hendaklah dilakukan dengan segera. Dijangkakan oleh MET bahawa mulai pertengahan November nanti, bulan hadapan, negara dijangka akan mengalami musim tengkujuh Timur Laut atau musim Timur Laut. Dalam luruan hujan yang begitu, ianya akan ditambah burukkan lagi jika berlaku pasang besar. Bila pertembungan berlaku antara luruan hujan yang menyebabkan pertambahan takungan dan tadahan air dan air tidak dapat dikeluarkan di luar daripada kawasan hujan ini, maka berlakulah kebanjiran yang luar biasa. Na'udzubillah, kita mahu elakkan keadaan itu. Untuk itu, saya menyeru diri saya, Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri dan NADMA serta pasukan di markas mencari dan menyelamat khas SMART pada hari ini. Sekali lagi, na'udzubillah, kita mohon pada Allah Ta'ala kita elakkan daripada bencana berlaku, tetapi
sebagai sebuah negara maritim dan negara yang berada di iklim tropika. Apatah lagi berlaku perubahan iklim, maka mungkin keadaan ini tidak boleh dielakkan. Namun kesiapsiagaan ini penting dengan melakukan usaha untuk pengurangan risiko bencana peringkat antarabangsa yang dipanggil oleh Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai Hari Pengurangan Risiko Bencana Peringkat Antarabangsa yang diadakan pada setiap 13 Oktober. Tetapi pada hari ini kita mahu supaya di negara kita melalui NADMA dan juga pasukan SMART ini kita terjemahkan the tagline atau temanya Fighting Inequality for a Resilient Future. Untuk itulah bulan kesiapsiagaan negara ini kita lakukan dengan menyantuni semua pihak. Dan saya telah mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa bencana peringkat pusat tadi di bangunan parlimen dan beberapa keputusan telah dilakukan sebagai satu game changers, sebagai satu perubahan drastik yang akan kita lakukan untuk jangka waktu pendek, sederhana dan panjang. Untuk itu, bagi menterjemahkan komitmen jawatankuasa pusat ini, saya meminta supaya semua agensi pengurusan bencana di peringkat pusat, negeri dan daerah bersiap siaga daripada sekarang untuk menghadapi risiko bencana, sama ada bencana itu adalah bencana semula jadi, buatan manusia ataupun bencana baru muncul. Dan kita juga meminta supaya usaha untuk membudayakan amalan kesiapsiagaan dan kesedaran di kalangan komuniti terhadap risiko bencana secara inklusif dan mengambil kira semua golongan dengan konsep leave no one behind. Di samping itu juga kami telah menyarankan supaya diminimumkan keterancaman dengan pendekatan pengurangan risiko bencana dan seterusnya membentuk negara yang berdaya tahan dari bencana. Saudara-saudari, saya melihat bahawa peruntukan telah diberikan begitu banyak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang amat prihatin terhadap rakyat, khususnya apabila rakyat berada di dalam kesusahan ketika berlaku bencana. Tetapi tidak ada makna peruntukan yang banyak jika hanya diambil kira dari segi output tanpa mengira dari segi outcomes. Untuk itu, cara peribadi dan cara resmi, saya bersama dengan rakan menteri dan timbalan menteri dan pengurusan NADMA, apatah lagi dengan seluruh kerjasama jawatankuasa yang terlibat di peringkat pusat, insya-Allah akan committed dan akan melakukan kolaborasi, apatah lagi melakukan koordinasi dengan menyediakan beberapa elemen komunikasi agar kesedaran, awareness kepada rakyat, khususnya kepada kumpulan sasaran kita masa-masa banjir dapat ditangani. Untuk itu, saya juga menyeru agar semua pihak yang terlibat, termasuk NGO, termasuk individu dan persatuan-persatuan yang terlibat di dalam soal menangani dan menyantuni masa banjir ini, kita harus keluar daripada kepompong, bekerja secara silo, tetapi kita hendaklah menangani dalam kerjasama dengan semua pihak, terutamanya di dalam penyediaan makanan kepada mangsa banjir, supaya penyediaan makanan yang lebih berdaya tahan lama, mudah diurus untuk mangsa-mangsa bencana itu.
Kita juga wajib menggunakan teknologi baharu seperti UAV, drone yang berkepayaan tinggi sesuai dengan apabila berlaku bencana, banyak kekangan untuk sampai ke kawasan sasaran bagi operasi mencari dan menyelamat. Dan terima kasih kepada MET dan JPS, dan kita hendaklah memberikan dokongan kepada mereka dalam pelaksanaan impact-based forecasting, di mana kita mengambil pendekatan bahawa kawasan-kawasan yang dijangkakan menghadapi bencana, terutama banjir ini, penyediaan bagi pemindahan untuk menyelamatkan nyawa, barang-barang bernilai dan dokumen-dokumen penting hendaklah dilakukan sebelum banjir atau hujan lebat itu sampai. Dan akhirnya ialah tentang semua maklumat harus dikongsikan berdasarkan real time bagi memudahkan mesej, risalah, bahan-bahan itu sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya kepada orang awam. Dan saya berterima kasih kepada pihak media konvensional, media sosial dan media-media above the line dan below the line yang bekerjasama mengenepikan warna-warna yang berbeza di kalangan kita demi kepentingan rakyat keseluruhannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana pada tahun ini seramai 24,069 orang diterlibatkan, sama ada kumpulan itu dari ketua komuniti, kumpulan belia, NGO, komuniti luar bandar dan pelbagai pihak terlibat selain pada agensi-agensi pelaksana di hadapan kita ini. Dan kita harap bahawa kesiapsiagaan ini hendaklah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan saya minta rakan-rakan sebelah kanan dan kiri kemah ini, kanan dan kiri kemah ini, kita mesti memberikan penghargaan pada Smart Team. Kerana di mana saja bencana berlaku, bukan saja dalam negara, malah di luar negara, kumpulan ini telah mendapat pengiktirafan dunia, terutamanya daripada bangsa-bangsa bersatu. Ini akan memberikan motivasi kepada mereka, dan kita harap Ketua Pengarah NADMA sila fikirkan untuk waktu yang terdekat dan masa hadapan agar apabila kumpulan SMART ini, the SMART Team ini dihantar ke luar negara, sila berikan peluang untuk mereka menikmati allowance yang lebih tinggi daripada yang mereka pernah perolehi. Dan saya berikan tanggungjawab ini pada menteri berkenaan untuk memperjuangkannya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan banyak terima kasih sempena dengan bulan kesiapsiagaan ini. Ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua pihak yang memberikan kerjasama dengan lafaz fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dengan ini, dengan resminya saya melancarkan bulan kesiapsiagaan nasional dengan resminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan dimohon Yang Amat Berhormat untuk ke tengah pentas bagi menyempurnakan acara seterusnya. Dijemput juga semua tetamu kenamaan untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bagi menyempurnakan acara seterusnya. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk mengaktifkan gimik pelancaran dalam kiraan 3, 2, 1.
Satu tepukan gemuruh untuk gimmick pelancaran itu tadi. Dan untuk makluman hadirin, sistem amaran awam ini berfungsi untuk memberi amaran kepada orang awam sekiranya berlaku apa-apa ancaman bencana dan kecemasan di kawasan berhampiran. Sistem ini telah menjalani transformasi pendigitalan bagi memastikan amaran kepada orang awam dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Maka dengan ini sempurna sudah gimmick pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2023. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan, dipersilakan Yang Berhormat Dato' Armizan Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dipersilakan. Kini majlis Kini majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan tetamu kenamaan untuk turun ke hadapan pentas bagi sesi bergambar bersama responder dan aset. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini. Sementara itu, dijemput hadirin sekalian untuk menuju ke tapak demonstrasi bagi acara seterusnya. Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Difdes Jemputan dijemput duduk. Assalamualaikum Datuk Seri. Mohon menjalankan majlis tuan Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan dan hadirin sekalian. Sama-sama kita mengalihkan pandangan ke arah tapak simulasi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Sebentar lagi akan berlangsung acara demonstrasi mencari dan menyelamat terhadap mangsa bencana gempa bumi.
Demonstrasi ini bertujuan memberi gambaran secara ringkas berkaitan proses serta tindakan yang perlu diambil oleh agensi-agensi yang terlibat untuk mencari dan menyelamat mangsa apabila berlakunya situasi bencana gempa bumi yang menyebabkan runtuhan kepada struktur bangunan. Untuk makluman hadirin semua, demonstrasi ini dianggotai oleh pegawai dan anggota gabungan 5 agensi, pasukan keselamatan dan pasukan mencari dan menyelamat yang terdiri daripada Polis Diraja Malaysia, Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMAN, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Letupan sebentar tadi diumpamakan telah berlaku satu bencana gempa bumi dengan magnitud yang tinggi. Letupan ini menyebabkan berlakunya runtuhan kepada struktur bangunan. Hal ini memerlukan tindakan segera daripada pasukan mencari dan menyelamat serta pasukan keselamatan bagi memastikan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan struktur bangunan dapat diselamatkan. Pasukan Polis Diraja Malaysia bergegas ke lokasi kejadian untuk memastikan kawalan keselamatan dilaksanakan serta membuka pos kawalan tempat kejadian PKTK. Ketua Polis Daerah akan bertindak sebagai Komando Operasi Bencana dan perlu mewujudkan sistem rangkaian komunikasi dan penyaluran maklumat dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB. Polis Diraja Malaysia meletakkan tali garis polis atau dikenali juga sebagai polis line bagi memastikan kawasan tersebut iaitu zon merah tidak diceroboh oleh mana-mana individu atau kumpulan yang tidak sepatutnya kerana kawasan tersebut mempunyai risiko bahaya yang amat tinggi. Pengurusan bencana di tempat kejadian terbahagi kepada 3 zon. Zon merah, zon kuning dan zon hijau. Zon merah bermaksud tempat kejadian, zon khas untuk agensi penyelamat utama dan unit-unit khas melaksanakan operasi. Zon kuning, kawasan di luar tempat kejadian. Dapat dilihat ketibaan pasukan penyelamat di lokasi tempat kejadian. Semua agensi penyelamat dan agensi bantuan serta pemulihan yang terlibat dalam pengurusan bencana di tempat kejadian. Kelihatan 2 anggota unit K9 bersama anjing daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang bersiap sedia untuk masuk ke tapak pencarian mangsa. Pencarian mangsa menggunakan anjing K9 ini merupakan salah satu pencarian fizikal terhadap mangsa bencana. 2 ekor anjing pengesan yang sedang beraksi ini dikenali dengan panggilan nama Denti dan Pop. Terdapat beberapa teknik pencarian iaitu teknik off-leash bermaksud tidak memakai tali, teknik on-leash bermaksud memakai tali, teknik detail search bermaksud pergi ke satu-satu tempat sudut dan teknik zigzag bermaksud pergerakan zigzag di suatu kawasan pencarian dikuadrankan. Untuk makluman, teknik yang dilaksanakan pada ketika ini dinamakan teknik zigzag dan on-leash. Untuk makluman Datuk Seri, ketika ini Rescue Engineer Pasukan SMART sedang melaksanakan pemasangan terhadap sebuah alat yang mengesan pergerakan struktur bangunan dikenali sebagai Structure Movement Sensor. Alat ini bertindak selaku sistem amaran utama bagi semua penyelamat ketika berada dalam runtuhan bangunan. Alat pengesan mangsa hidup terdiri daripada Iris dan Delsa dibawa masuk ke tapak pencarian oleh pasukan SMART serta pasukan khas pertahanan awam PASPA bagi tujuan mengesan mangsa hidup di bawah runtuhan bangunan. Delsa merupakan sebuah alat pengesan mangsa hidup yang mempunyai kemampuan untuk mengesan pergerakan dan bunyi mangsa di bawah sesebuah runtuhan. Ianya mempunyai sensor khas dikenali dengan seismic sensor dan acoustic sensor. Ciri khas tersebut mampu mengesan pergerakan dan bunyi mangsa hidup selain dapat menentukan kedudukan mangsa. Pada ketika ini, Datuk Seri Unit K9 telah mengesan mangsa hidup. Seterusnya, pasukan USAT terdiri daripada Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia,
pasukan Unit Special Tactical Operation and Rescue Team of Malaysia Storm dan pasukan khas pertahanan awam daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia akan terus memberi fokus pencarian di lokasi yang telah dikenal pasti. Secara tiba-tiba, gegaran susulan telah berlaku. Dengan secara automatik, alat structure movement sensor mengeluarkan bunyi siren yang kuat. Lalu pantas safety officer meniupkan whistle panjang bagi menandakan pasukan penyelamat perlu bergegas meninggalkan tempat kejadian ke kawasan yang lebih selamat. Prosedur keselamatan dilaksanakan bagi memastikan semua anggota penyelamat adalah selamat daripada sebarang kejadian yang tidak diingini. Menjadi tanggungjawab safety officer melaksanakan prosedur ini. Semua pasukan dikumpulkan di assembly point. Setiap penyelamat dikira berdasarkan rekod keluar masuk yang ada di kemah PKTK. Selepas kejadian stabil, safety officer meniupkan 2 kali whistle menandakan operasi boleh diteruskan semula. Pasukan khas pertahanan awam Malaysia, PASPA, ditugaskan memasang shoring menggunakan teknik double T-shore pada laluan masuk utama bagi memastikan struktur bangunan di kawasan laluan masuk utama itu berada dalam keadaan selamat sebelum pasukan penyelamat masuk ke dalam struktur runtuhan untuk mengeluarkan mangsa. Seramai 5 orang anggota terdapat daripada unit Storm sedang melakukan teknik memecah struktur konkrit menggunakan kaedah dirty cut. Teknik ini menggunakan beberapa peralatan khas, memotong dan memecah batu. Peralatan heavy duty ini mempunyai ciri dan keupayaan khas, memecah, menebuk serta memotong konkrit. Pecahan konkrit dibuat dalam bentuk segitiga kerana mudah dan cepat. Menjadi tanggungjawab anggota penyelamat menggunakan golden hours dengan sebaiknya. Golden hours bermaksud jumlah masa kritikal bagi seseorang mangsa yang perlu diselamatkan setelah lapisan konkrit berjaya dipecahkan. Mangsa yang hidup tersebut dibawa keluar dengan menggunakan stretcher dan terus bergegas ke kawasan green zone. Untuk makluman Datuk Seri dan hadirin sekalian, pasukan SMART telah mula bergerak masuk dengan membawa peralatan set O-ring power saw, tripod dan sistem 50. Dengan menggunakan laluan masuk yang selamat ke arah berhampiran mangsa yang terperangkap, pasukan SMART telah melakukan teknik clean cut dengan menggunakan O-ring cutter bagi memotong konkrit dengan bentuk segitiga. Teknik ini mempercepatkan dan memudahkan bagi memotong konkrit dan mengurangkan risiko pada mangsa ketika pemotongan dilakukan. Setelah konkrit dipotong dan diangkat ke tepi, teknik lowering hauling dengan menggunakan tripod dan sistem 50. Sistem 50 ini adalah kaedah sistem crane yang digunakan bagi mengangkat kepingan konkrit yang dipotong ke tepi dan seterusnya mengangkat mangsa dengan menggunakan skate stretcher dengan kaedah hauling. Skate stretcher ini memudahkan pengeluaran mangsa dan melindungi mangsa dari persekitaran yang tajam dan bahaya. Mangsa hidup ini digegaskan ke kawasan green zone, iaitu kawasan selamat untuk diserahkan pada pasukan perubatan. Dalam demonstrasi ini turut serta dari pasukan perubatan Emergency Medical Rescue Services EMRS Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dan pasukan perubatan pertahanan awam Malaysia. Untuk makluman Datuk Seri dan hadirin sekalian, segala laporan kejadian perlu dilaporkan ke Pusat Kawalan Tempat Kejadian PKTK. Laporan ini perlu dibuat ketika bermulanya operasi sehingga operasi selesai dijalankan. Untuk makluman Datuk Seri dan hadirin sekalian, terdapat beberapa jenis shoring yang boleh dibuat, iaitu T-post shore, door shore, window shore, solid wrecker shore, flying wrecker shore, butterfly shore, cribbing, deck shore dan lain-lain. Setiap shoring mempunyai kekuatan yang mampu menampung keberatan mengikut kesesuaian ketinggian dan kelebaran pintu laluan masuk utama penyelamat ke arah mangsa yang telah dikenal pasti mana lokasinya. Kaedah shoring yang dilakukan pasukan khas pertahanan awam tadi double T-shore ini mampu menampung keberatan maksima
binaan runtuhan seberat 4,500 kg bergantung kepada ketinggian laluan utama yang ingin dilakukan shoring. Pasukan Khas Pertahanan Awam PASPA telah berjaya mengeluarkan seorang mangsa hidup. Seterusnya, memberikan rawatan awal terhadap kecederaan yang dialami mangsa. Seterusnya, Datuk Seri dan hadirin sekalian, mangsa-mangsa yang terlibat tadi dikejarkan ke hospital berdekatan bagi pemeriksaan lanjut dan menerima rawatan yang seterusnya. Maka, dengan ini, selesai demonstrasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi sempena Bulan Kesiapsiagaan Nasional tahun 2023. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri ke tengah pentas untuk menerima tabik hormat. Untuk makluman Datuk Seri, seramai 47 orang anggota lain-lain pangkat diketuai penolong penguasa bomba Nur Hisham bin C. Muhammad Nur. Assalamualaikum Datuk. Lapor selesai demonstrasi BKN 2023, orang izin menjalankan lain-lain tugas. Terima kasih Datuk. Datuk Seri dan hadirin sekalian dijemput ke pameran serta menikmati jamuan yang disediakan. Terima kasih.